Sesiapa sahaja boleh membeli kelajuan di jalan lurus sejauh kemampuan kewangan masing-masing. Pulas je throttle dan biarkan je kuasa kuda mengambil alih, dan sesiapa pun boleh mendongak megah dialah yang paling laju di highway. Tetapi jalan lurus hanyalah jambatan yang menghubungkan antara dua selekor. Di selekorlah ego kita diuji. Laju mana pun motor kita, 150cc spek bangsawan ke, 1000cc fully loaded ke, kalau skill tak cukup, silap masa, tempat dan gaya, mau kena tapau kita dengan motor kapcai 5 tahun tak servis. Dan di Lita Horizon berenang, Lita yang teknikal sekecil ini, kelemahan sebenar kita akan terbongkar. Dan atas sebab itu, kami minta tuan-tuan pinjamkan telinga dan mata untuk video ini sehingga ke saat terakhir. Hari ini kami di Gear 6 ingin membawa tuan-tuan melihat apa yang terjadi apabila penunggang macam kita yang menyangkakan diri kita sudah katam ilmu jalan raya terpaksa menelan ego untuk belajar semula dari angka kosong. Assalamualaikum, Waalaikumsalam dan Tachehau kepada semua sekutu Gear 6. So hari ni kita ada kat Beranang Horizon Circuit. Ada Kawasaki Velocity Weekend Riding Camp. So tak kisahlah kita ni riders yang experience ke, yang beginners ke. So kita akan belajar something kat event hari ni. Video kami kali ni bukanlah video yang magic boleh menukar tuan-tuan menjadi pro rider. Tetapi adalah satu peringatan mengenai satu perkara yang sering diabaikan. Basic riding skill, kemahiran asas penunggang, supaya nanti kita boleh appreciate dan menikmati motor kita dengan lebih baik dalam masa yang sama lebih selamat. Jadi kenapa kami sangat menekankan modul tahap 1 ni? Realitinya, ramai antara kita sanggup melabur puluhan ribu ringgit untuk membeli motosikal berkuasa tinggi, tetapi kemahiran mengawal jentera masih ditakut lama. Masih menggunakan gaya pemanduan motosikal pertama masing-masing. Kita mengawal jentera seberat ni berdasarkan gerak hati ataupun insting dan tabiat lama, bukannya berasaskan sains dan teknik tunggangan yang betul. Jadi hujung minggu ni kami tetapkan semula mindset kami ke tahap sifar. Kami belajar semula. Segalanya bermula di pekarangan Lita ni untuk sesi teori, briefing dan introduction. Walaupun silibus ni dilabelkan sebagai asas, fokus utamanya adalah untuk meruntuhkan segala bad habits, tabiat buruk yang telah sebati dalam diri kita selama bertahun-tahun di jalan raya. Dalam sesi ni, coach membedah 6 rukun utama asas tunggangan yang advance sikit. Yang pertama, basic bike control. Fokus utama di sini adalah cara memegang pendiket minyak ataupun throttle. Ramai yang memegang throttle secara melintang seumpama memegang batang tukul. Teknik yang betul adalah menggunakan screwdriver grip atau pegangan pemutar skru. Kedudukan tangan sedikit menyerong dari tepi. Ini bagi memastikan pergelangan tangan kita mempunyai ruang artikulasi yang fleksibel, mengelakkan lengan bawah ataupun forearm kita cepat lenguh dan membolehkan kawalan pendiket menjadi sangat linear. Yang kedua, racing line. Kami diajar untuk memahami geometri Lita, bagaimana untuk memaksimumkan ruang dengan mengambil laluan outside, inside, outside. Coach menerangkan tentang apa itu early apex, mid apex dan juga late apex, dan bila nak gunakan ketiga-tiga teknik pada jenis corner yang betul. Tetapi dalam defensive riding, kita ditekankan teknik late apex berbanding early apex. Mengapa? Kerana di jalan raya atau Lita technical, late apex memberikan kita sudut pandangan yang lebih luas dan membolehkan motosikal ditegakkan lebih awal untuk memulas minyak dengan selamat pada jalan keluar selekor. Yang ketiga, vision, arah pandangan matlamat. Ini adalah kesilapan psikologi yang paling kerap dilakukan. Sifat semula jadi manusia akan memandang tepat pada ancaman ataupun objek di hadapan bawah roda ataupun target fixation. Jika kita memandang tar di bawah tayar atau memandang tebing, ke situlah motosikal tu akan pergi. Teknik yang betul adalah mata sentiasa memandang jauh ke hadapan, memintas posisi motosikal sekarang untuk melihat ke arah mana jentera patut dituju. Keempat, turning. Di sini kami belajar dynamic counter steering pada kelajuan tertentu dan bagaimana menggunakan berat bahagian atas tubuh untuk membantu jentera menukar arah dengan pantas.
dan bukannya sekadar bergantung pada kudrat memulas bar pemegang. Yang kelima, body position. Mengapa kita perlu mengubah kedudukan badan? Ianya bukan gimmick untuk kelihatan hebat untuk kawan-kawan kita tengok kita pandai asal lutut, tetapi ianya adalah manipulasi fizik untuk merendahkan center of gravity keseluruhan jentera dan penunggang. Dengan mengalihkan berat badan ke arah dalam selekoh, motosikal kita tidak perlu disengetkan secara keterlaluan pada sudut yang ekstrim. Hasilnya, contact patch atau permukaan cenggaman tayar pada tar dapat dikekalkan pada tahap optimum. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, braking versus no braking. Pembahagian zon yang kritikal, di mana titik mula membrake untuk memampatkan suspensi hadapan, bagaimana menguruskan agihan beban antara brake depan dan belakang, dan fasa di mana brake harus dilepaskan sepenuhnya sebelum jentera mula condong ke dalam selekoh. Selepas tamat sesi teori, kita dibawa untuk sesi track walk, berjalan kaki mengelilingi lita. Walaupun lita ni adalah lita buatan yang saiznya agak kecil dan sangat teknikal, berjalan di atasnya membolehkan kita membaca tekstur tar. Coach menunjukkan secara fizikal kedudukan braking marker, titik mula membelok, kedudukan apex serta kawasan zon selamat sekiranya berlaku kehilangan cengkaman tayar. Sebelum ke sesi yang ditunggu-tunggu, kita pasang dulu kita punya intercom untuk memudahkan lagi sesi coaching ni. So coach kita boleh tegur kita secara real time. Thanks dekat intercom Lexin ni yang provide komunikasi yang jelas yang boleh disambungkan kepada 24 pengguna. Jadi sambil-sambil kita cakap pasal intercom Lexin ni, kita nak bagi review sikit lah pasal intercom daripada Lexin ni, model MTX. So dia punya distance tak ada masalah, lita tu kecil je sebab dia maximum range dalam 2 km kalau tanpa halangan apa-apa lah. So kalau kita ride 2 km tu lebih pada cukup sebenarnya. Dan macam mana dengan dia punya hasil kualiti dia, kalau kita bawa dalam keadaan laju, kita dah try, memang tak ada masalah. Dia punya speaker tu cukup kuat untuk lawan bunyi angin, dan bunyi mic dia cukup clear untuk kawan-kawan kita dengar bunyi suara daripada kita lah. And then macam mana pula daripada perspektif hasil bunyi, kualiti bunyi dia untuk muzik. Kalau daripada perspektif bunyi muzik tu, saya dah dengar, bagi saya driver 40mm yang digunakan model Lexin MTX ni menghasilkan bunyi yang clear lah. Macam biasa kalau kita pakai headphone jenis monitoring headphone tu, bunyi yang sound profile dia macam flat kan. Dia similar macam bunyi macam tu lah. Kalau kita banyak dengar lagu-lagu jenis rock, memang sesuai sebab bunyi treble dia memang best. Cuma daripada segi bunyi bass dia tu biasa-biasa je, bukan tak sedap. Tapi kalau kita dengar bunyi muzik EDM ke apa, dia tak bunyi boom lah. Tapi untuk muzik rock memang cukup mantap. Apabila seksi praktikal bermula, impak teori tadi mula dirasai. Modul pertama yang diberikan penekanan paling berat oleh barisan instruktor adalah throttle control. Dan di sini ada satu tips mahal yang kami kongsikan kepada tuan-tuan. Apabila jentera berada di titik apex, jangan sesekali menutup pendikit minyak sehingga 0%. Kenapa? Secara mekanikal, apabila throttle ditutup habis di mid corner, berlaku pemindahan beban secara mengejut ke roda hadapan. Ini menyebabkan suspensi belakang melantun naik. Geometri motosikal berubah menjadi tidak stabil dan tayar belakang akan kehilangan daya heretan, lalu meningkatkan risiko menggelongsor. Teknik yang betul, kekalkan bukaan pendikit sekitar 5%. Bukaan kecil ini adalah untuk mengekalkan ketegangan rantai dan memastikan suspensi belakang kekal termampat agar jentera stabil sepanjang selekoh. Dalam sesi ini kami dipaksa mengelilingi lita kecil ini dalam jumlah pusingan yang sangat banyak sehingga kami sendiri hilang kiraan. Syarat latihannya agak mencabar. Semua peserta wajib mengekalkan kedudukan gear yang sama di sepanjang lita dan langsung tidak dibenarkan menyentuh tuas brake. Latihan tanpa brake ni memaksa otak dan fizikal kami untuk bergantung 100% pada pengurusan momentum
momentum dan ketepatan throttle control. Apabila rentak kawalan penikit minyak sudah menjadi lancar, barulah coach membenarkan kami menyuntik elemen kedudukan badan dan arah pandangan. Kesannya lita yang kecil terasa sangat meletihkan, tetapi ilmu yang masuk sangat padat. Selesai sesi ni, kita pun sharing di antara peserta dan barisan pelatih input output yang kita dapat, dan kalau nak boleh cuba praktikkan segalanya di dalam lita ni step by step, slowly but surely. Memang banyak benda kita boleh belajar dekat sini. Bukan sebagai casual rider je, untuk sukan ke apa, untuk kita pergi ke Kelawang, Bukit Tinggi International Circuit ke, bukan. Itu bonus je lah. Tapi bagi kami benda ni untuk kegunaan harian kita akan belajar bawa motor secara proper lah. Macam mana nak kendalikan motosikal kita. Kos-kos yang dia ajar tadi memang sangat useful untuk everyday ride, bukan untuk weekend rider saja. Hari-hari rider pun berguna. Kesimpulan yang kita boleh dapat dalam riding camp ni, melainkan kita adalah seorang pelumba profesional yang sudah mempunyai trofi kejuaraan di dalam almari rumah kita. Kita semua memerlukan sesi sebegini untuk revision, meruntuhkan ego dan memperbetulkan struktur asas tunggangan kita. Struktur asas yang betul inilah yang akan menentukan sejauh mana tahap keselamatan dan kemahiran tunggangan yang boleh kita capai pada masa hadapan. Namun video dari kami ni hanyalah sekadar perkongsian visual. Ianya tidak mampu untuk memindahkan kemahiran tersebut ke dalam tangan tuan-tuan secara magic. Tuan-tuan perlu hadir, merasai sendiri kegagalan mengawal jentera di hadapan jurulatih dan diperbetulkan di tempat kejadian. Sebab itulah bagi tuan-tuan yang memiliki jentera di bawah jenama Kawasaki, kami sangat menyarankan untuk menyertai Kawasaki Weekend Riding Camp ini. Jika tuan-tuan mencari latihan peribadi yang memiliki silibus komprehensif seperti ini di luar, kosnya boleh mencecah ribuan ringgit. Tetapi disebabkan program ini disubsidi oleh pihak Kawasaki Malaysia untuk komuniti mereka, yuran komitmen yang perlu tuan-tuan keluarkan hanyalah RM300 sahaja. Satu angka yang sangat mampu milik untuk nilai ilmu yang diberikan. Kelengkapan keselamatan seperti racing suit lengkap juga disediakan untuk kegunaan tuan-tuan sepanjang kem latihan ini. Cuma satu tip ikhlas daripada kami di Gear 6, sila bawa baju inner wear tuan-tuan sendiri dari rumah. Jika tuan-tuan mendaftar tanpa memakai inner peluh yang membasahi tubuh akan menyebabkan racing suit melekat ketat pada kulit kita. Proses untuk menagalkan nanti akan menjadi satu penyeksaan yang agak kelakar dan agak menggelikan. Jadual riding camp ni kami paparkan di skrin untuk rujukan tuan-tuan. Bagaimanapun, tarikh dan lokasi tertakluk kepada perubahan semasa daripada pihak penganjur. Langkah terbaik, sila ikuti secara rapat laman media sosial rasmi Kawasaki Malaysia untuk mendapatkan maklumat slot pendaftaran yang paling sahih. Jangan berlengah lagi kerana slot yang dibuka selalunya habis ditempatkan dalam masa yang singkat. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.